Lepas kita ada pertandingan menghafal hadis. Apa maksud hadis yang Ustaz baca tadi? Terjemahannya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang sahabat telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah pesanan kepadaku baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia Ustaz dengar. Janganlah kamu marah. Sahabat itu mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Baginda tetap bersabda, janganlah kamu marah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, huraian hadis ini. Hadis ini menggalakkan kita sentiasa meminta nasihat daripada orang lain untuk memperbaiki diri kita. Hadis ini juga membicarakan tentang larangan bersifat pemarah yang boleh menyebabkan hilangnya kebijaksanaan akal dan merugikan tindakan. Hadis ini juga menceritakan tentang marah adalah punca segala keburukan. Oleh itu menahan marah boleh dianggap sebagai kunci segala kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah kerana kepentingan peribadi, tetapi baginda marah terhadap perlakuan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya nak bagi tips kat sini. Cara kita nak tangganya ataupun kita nak mengelakkan marah ni, yang pertama sekali memperbanyakkan zikir dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Bila kita datang perasaan marah tu, kita cubalah berzikir, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita tengah marah ni, oh subhanallah. Itu yang pertama, kita berzikir. Yang kedua, kalau boleh mengambil wuduk atau basahkan badan ataupun mandi. Bila nak marah tu kita cepat-cepat ambil wuduk. Sebab marah ni, bila kita marah, syaitan dah kuasai diri kita. Kita kadang-kadang kita lepas dia cakap. Tips yang ketiga, kalau kita sedang berdiri, kita nak marah, kita berdiri, kita duduk sekejap. Bila kita berdiri, kita duduk. Atau baring sekiranya sedang. Bila kita duduk, kita baring. Kerana dia boleh mengurangkan kemarahan tersebut. Ataupun kita yang seterusnya, yang keempat, kita diam dan tidak berkata-kata. Dan yang terakhir, berfikiran positif. Bila kita nak marah tu, kita fikir dulu. Dan kita cakap melepas saja. Kadang-kadang bila kita cakap melepas tu, orang yang kita marah tu, dia memang dia buat salah, tapi dia setiap manusia tu ada pernah buat kesalahan. Al-insan la yakhlu minal khata' wal nisyan. Manusia itu tidak sunyi daripada kesalahan dan juga pelupaan. Baik, pengajaran dari hadis ini, yang pertama, Muslim dituntut menjaga kesejahteraan emosi. Kita kena jaga emosi kita. Menahan kemarahan adalah tuntutan agama demi kebaikan dan kemaslahatan umat. Marah yang dibolehkan apabila kehormatan diri dan kemuliaan agama Islam dihina, namun mestilah menyelesaikannya dengan cara berhikmah, meluahkan perasaan marah secara wajar dan terkawal, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membantu seseorang mengawal perilaku luaran dan tindak balas dalaman. Jadi hadis ini mengajar kita bahawa sifat marah itu adalah daripada sifat-sifat syaitan. Jadi cubalah apabila kita sedang marah, kita buatlah tips yang Ustaz bagi tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan juga silaturahim di antara kita berpanjangan insya-Allah. Baik, sekali itu saja yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kurang sempurna itu daripada Ustaz sendiri. Sesudah wabillahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.